Dengan kisah nun begang khabaran jina letat yang roga mensyawar-syawar manusia yang tengku pegang dibantah hana dipatih kaji berjaya kadi pelipina ulama yang tengku pegang dibantah hana dipatih kaji berjaya kadi pelipina ulama beribadat hai sahabat bandung megedanya dang tanah hai ada gede tagisah dua macam harakat barang-barang terpuas labakan roga yang lain hana dengan kisah berpegang khabaran jina letak yang roga bersyawar-syawar manusia yang tengku pegang dibantah hana dipatih kaji berjaya kadi pelipina ulama Hansa ibadat hai sahabat bentang bersungguh dan si berdoa dalam tubuh hana mengguna kitab kon kamu Nabi yo putra ke umat guna hana di kampung saudara si berdoa dalam tubuh hancur hana menyohana jut siput dua puluh roga tak tubuh
menyokap Tuhan saudara hana lemo tanyo kalemo hana tenaga menyokap Tuhan saudara kehabis lagi kepada damai saudara cermin mata menyokap Tuhan saudara hana ditentang ibarat sente hai sente kaputuh bola dengaran kisah lerbega khabaran jina lekat yang rogo bersyawa-syawadu manusia yang dengku pegang dibantah hana dipati kaji pujaya kaji pelipina nama dengan kisah lepega khabaran jina lekat yang robo bersawa-sawadu manusia yang dengku pegang dibantah hana dipati kaji pujaya kaji pelipina nama wahai kaum yang muda sedang beribadat hai sambat masa dalam dunia yang mantong juga saudara ingat kesakit yang mantong hudik hai hudik amai jabida dengar kisah lepega khabaran jina lekat yang rogo bersyawa-syawadu manusia yang dengku pegang dibantah hana dipati kaji pujaya kaji pelipina nama yang dengku pegang dibantah hana dipati kaji pujaya kaji pelipina cukup sekian dari saya. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.